kerja-kerja underpinning telah dikena pasti untuk dilaksanakan untuk mengukuhkan foundation tadi. Sampai ke atas akan dirobohkan. Pemaju telah mula melaksanakannya tetapi berperingkat. Okey. Now blok C yang terjejas paling teruk, satu sudut blok C itu yang mempunyai 13 unit satu tingkat daripada bawah sampai ke atas akan dirobohkan. Robohkan dinding tiang-tiang tak dari segi dinding-dinding tu. Maknanya unit-unit yang dah mula buat pembinaan dekat nak siap pun. Reinforced concrete work dah siap. Jadi semua daripada tingkat 36 sampai ke bawah robohkan. Jadi pembeli-pembeli yang terjejas dengan unit-unit dalam blok C yang sudut yang demikian itu ditawarkan untuk unit-unit lain di blok A dan B. Jadi pembeli-pembeli yang terjejas untuk sudut yang blok C tadi itu diberikan 446 pembeli. Kita nak mengurangkan beban. Apabila kita dinding-dinding unit-unit itu kita robohkan, maknanya beban di lokasi berkenaan kita kurangkan. Jadi tidak ada pemendapan dan sebagainya lah, kita kurangkan tu. Jadi itu sebabnya unit-unit itu ditawarkan. Itu dicadangkan oleh pemaju dan cara umumnya jatuhkuasa yang saya sebut tadi setuju untuk ditawarkan, dan setakat ni saya difahamkan lah lebih kurang daripada 446 tu 365 lebih dah setuju, dah tanda tangan setuju untuk mengambil unit gantian di blok baru A dan B. Maknanya unit-unit yang terkesan tu tadi, yang dinding semua akan dirobohkan, tiang semua ada lah. Kawasan berkenaan yang 13 unit tu, setiap sudut, setiap tingkat tu akan dibiarkan kosong lah. Bukan unit-unit orang tinggal.